depan kita manis je mulut. Tegur kita, kita rasa macam baik ada ni dengan aku kan. Tapi at the end ni, ya Allah, tak sangka perangai dia suka tikam belakang. Bos orang kata jelah suruh buat tu, suruh buat ni. Kita buatlah kan. Okey je, selama ni okey. Tiba-tiba adalah satu orang ni masuk. Satu orang ni masuk kerja. Tiba-tiba bos berubah. Bos berubah. Itu benda yang pertama yang kita perasan lah. Kita rasa pelik kan. Kenapa tiba-tiba bos berubah? Dulu elok je, bagi arahan pun macam okey je kan. Tapi lepas member ni masuk, tiba-tiba dia dingin dengan kita. Lepas tu nak angin je, nak marah je. So kita ni dengan kerja lagi, fikirkan kerja, fikirkan anak lagi. Memang tak cukup tidur. Dan kita pun badan lesu, penat kan. So bila balik office ni, tiba-tiba kena hentam macam tu. Seronok lah orang bercuti kan. 2 minggu tak datang kerja, orang lain kena cover. Masa tu memang tak boleh lah. Memang mental breakdown, terus koyak habis tu. Koyak habis. Bayangkan dia ingat kita pergi Langkawi ke? Kalau pergi Langkawi syok juga kan. Ingat kita pergi Langkawi jalan. Ya, baru balik dengan anak semua kan. So masa tu memang Kak Oni jadi Incredible Hulk. Tukar colour hijau. Tukar colour hijau terus. Lepas tu last day lah kat situ kan. Last day lah kat situ. Memang tak apalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, host anda yang terpaling handsome. Tak ada. tak adalah. Siapa lagi nak puji? Siapa lagi nak puji kalau bukan diri sendiri, betul tak? Betul. Okay, so sekarang kita dekat podcast Meja Panas, episod yang pertama. Kita baru start episod pertama lah. So sekarang ni kita bersama dengan Puan Oniza, selaku orang kuat Coffee Star lah, betul? Kuat sangat. Okay, so banyak benda panas kita nak cerita dekat podcast ni sebenarnya. Banyak sangat. Nama pun Meja Panas kan. Panas, betul-betul panas ni. Sekarang pun betul-betul panas ni. Ya, belum dah rasa tak tahu nak cerita ke tak nak cerita kan. Sebab benda panas, kita takut orang kat luar tu pun rasa macam bernyebahang macam aku je ataupun pernah kena je kan. Takut. Yalah, sebab topik yang kita bincang ni pun ada kena-mengena juga dengan orang kat luar sana. Ya, betul. Lagi-lagi yang bekerja kan. Yang student pun ada. Student. Sebab kita pun berdua pernah jadi student kan? Pernah jadi student dan sekarang pun bekerja. Berapa company dah kita kerja kan? So macam-macam lah benda kita nak share. Macam-macam. Memang semua benda panas-panas. Jadi you all stay tune, okay? So, ada satu topik sebenarnya yang kita nak bincang sekarang ni. Hari ni tak bincang satu topik. Hari ni banyak topik tapi kita start dengan satu topik dulu. Okay, boleh insya-Allah. Boleh? Kita usahakan je. So, mandangan tadi pun cakap kita kerja, betul tak? Betul. So office mate. Kerja mesti ada office mate. Lagi-lagi kalau kerja office lah. Kan? Ada pula office mate yang toksik. So macam agak-agak kan, macam mana kita nak atasi masalah office mate yang toksik tu. Mandangan Puan lagi pengalaman daripada saya kan. Saya ni baru lagi dalam dunia pekerjaan ni. Berapa tempat dah kerja dah ni? So far baru 3. Lebih kurang lah kita. Ni yang keempat je. Nak cerita pasal office mate toksik. Toksik sebenarnya banyak tau ni. Banyak gila bab-bab toksik ni. Ada jenis yang toksik suka tikam dari belakang. Toksik lah. Kategori toksik ni dia ada banyak cabang. So orang kata kita nak cerita cabang yang mana dulu. So toksik tu sendiri ada banyak. Ada jenis yang suka tikam kawan dari belakang kan. Ada jenis yang toksik, jenis yang suka, kalau bahasa Indonesia dia panggil mengadu domba. Pernah dengar? Tak tahu. Mengadu domba ni dia suka menghasut ni. Dia cerita kat orang A macam ni, dia cerita kat orang B macam ni, cerita kat C macam ni. Dia putar-putar kat situ, semua dia hasut. Itu yang suka mengadu domba. So ada juga jenis toksik yang dia je bagus. Depan bos dia je bagus. Orang lain semua tak bagus. Itu pun ada juga jenis macam tu. So kita nak cerita yang mana ni? Banyak ni sebenarnya nak share ni. Yang tikam belakang. Tikam belakang. Aduh. Sebenarnya dia tikam belakang ni, tiba-tiba sebab. Tiba-tiba rasa sebab pernah terkena juga. Yalah. Pernah dalam tempoh bekerja ni, selama daripada saya start kerja 2001 grad 2001, terus kerja sampailah sekarang. Tikam belakang ni pernah terkena. Aduh, memang tak sangka. Dia punya rasa macam sedih, marah, semua ada.
So kita nak cerita kan? Macam mana? Bagi sikit lah. Okay, pengalaman tu. Pengalaman Situasi pun okey lah. Situasi okey. Kita pun tak sangka tau orang tikam belakang ni. Kita tak boleh nak imagine, tak boleh nak bayangkan. Orang tu rupanya jenis spesies tikam belakang. Sebab kita nampak depan kita baik tau. Macam malaikat. Pijak semua tak mati. Kau ni. Macam tu kan. Depan kita manis je mulut. Tegur kita. Kita rasa macam baik ada ni dengan aku kan. Tapi at the end ni, ya Allah, tak sangka perangai dia suka tikam belakang. So sejarah lah cerita kan. Masa saya bekerja dulu dekat satu tempat ni, tak boleh nak sebut. Yang tahu je tahu. Tak boleh nak sebut Pernah lah berlaku saya sebelum tu saya bekerja okey je dengan bos. Bos orang kata jelah suruh buat tu, suruh buat ni. Kita buatlah kan. Okey je, selama ni okey. Tiba-tiba adalah satu orang ni masuk Satu orang ni masuk kerja. Tiba-tiba bos berubah. Bos berubah. Itu benda yang pertama yang kita perasan lah. Kita rasa pelik kan. Kenapa tiba-tiba bos berubah dulu elok je, bagi arahan pun macam okey je kan. Tapi lepas member ni masuk, tiba-tiba dia dingin dengan kita. Lepas tu nak angin je, nak marah je. Contoh? Contoh macam katalah kan, kita buat kerja, dah siap dah kerja, kita biasalah kita hantarlah kat bos kan. Tiba-tiba marah, kau ni buat apa kerja macam ni? Dah lama kerja pun tak tahu lagi ke? Kenapa bengap sangat? Kita macam tak pernah guna perkataan macam tu. Dulu kan? tak ada. Tak ada. Dulu macam tak betul, tolong betulkan. 10 kali pun sabar je kan. Betulkan yang ni, yang ni. So macam kita pun macam apa sah guna perkataan macam ni kan, tak pernah. Kita ni husnuzon lah. Husnuzon mungkin agak gaduh kat rumah dengan suami ke kan, ataupun dengan isteri ke kan. So macam tak apa lagi. Tapi kali kedua macam tu juga. Marah ataupun gunakan perkataan yang kesat, ataupun dah mula macam yalah panas dengan kita, nampak muka kita je angin. Kan macam orang bercinta ataupun suami isteri kan, nampak muka kita je angin. Kita pun macam pelik, apa pasal dia ni asyik marah je kan. Takkan dah orang kata apa, saya nak kata kita rasa pelik lah, kita sendiri rasa pelik. So bila dah macam tu, kita pun macam kenapa agaknya bos aku macam ni aku ada salah apa kan. Kita mulalah meneliti diri kita kan, cermin diri kita balik, betul ke aku ni ada buat salah. Tapi salah tu macam kecil sangat kalau nak mengamuk macam tu sekali kan. Macam kita lah, okey lah macam Nick kan. Kalau orang buat salah sikit, Nick nak mengamuk tak? Tak adalah sampai nak mengamuk tu. Biasa mungkin kita tegur je kan. Kau ni apa kan? Apalah kau buat benda macam ni, tolong baiki kan. Tapi ni marah betul-betul marah. So kita pun macam pelik. Asal bos aku ni berubah begini rupa macam kan. Dia marah macam lost business juta-juta. Betul macam kita ni orang kata yalah bawa benda macam tu kan. Lepas tu pula tak tengok muka kita ni. Kita ni rasa macam hari ni aku dah cukup lawa dah dalam check semua tudung, make up kan, rasanya hari ni mungkin bos mood okey sikit. Tapi tengok muka kita ni dah start mengamuk. Dekat situ kita dah mula rasa pelik lah. Dah mula rasa pelik kenapa perubahan sikap tu berlaku begitu pantas. Tetapi masa tu tak terfikir lagi. Mungkin ada orang cucuk ke kan, ada orang cakap something, masa tu tak terfikir. Sebab kita ni fikir semua orang baik. Tak pernah lah rasa macam buruk sangka dengan orang kan. Sampailah satu tahap tu adalah dia punya rentetan daripada marah. Kemudian tugas-tugasan dia bagi kat kita tu mula dia dah kurangkan. Kau tak payahlah nak replace aku, meeting ke apa ke, dah tak perlu aku ganti orang lain. Pelik ni, kita ni senior kan. Apa salah tak hantar aku pergi meeting kan. Pelik juga. Tak apalah, kita fikir tak apalah, mungkin orang kata ada talent lain yang lebih bagus. Okay fine, it's okay. Dalam kerja ni kita tak boleh nak berebut-rebut sangat. Maksudnya kalau memang rasa macam ada orang yang lebih baik, why not? Untuk kelancaran company kan. Tetapi kalau benda tu lebih bagus, apa salahnya? Bagi Kak Oni lah. Okay, Kak Oni ni jenis yang I'm okay. Tak ada isu lah, I'm okay. Husnuzan, dia selalu husnuzan je tau. Memang tak ada hal. Lepas tu, bos kira macam bos tu dia dah dipengaruhi oleh seorang tu lah. Sebelum tu belum kita tak beranggapan lah, kita tak terfikir pun. Cuma bagi Kak Oni sendiri, Kak Oni rasa mungkin bos ada masalah lain kat rumah ke, ataupun dia stres ke, dia nak lepaskan pada kita. So selalunya fikir benda yang husnuzan je. Lepas tu macam mana boleh dapat tahu yang ada seorang yang hasut dia tu? Kisahnya sebab kita perasan
story tu berlegar pada orang tu saja. Dia lah yang ganti kita. Lepas tu bos asyik nak puji dia. Dia buat kerja bagus. Dia ni lagi better. Dia buat lagi better pada you. You know what? Dia macam. Kita pun rasa macam asyik sebut nama member ni je kan. Perempuan jugalah. Perempuan jugalah kan. Bos lelaki? Tak adalah. Dia boleh tahu kat mana. Boleh tahu kat mana kan. Jadi macam kita pun macam pelik ni kan. Sebab ni pun akan rasa pelik tak bila bos asyik sebut nama orang tu je kan. Pelik juga. Kan. Macam ni budak ni buat lagi better daripada you. So you rasa apa? Macam sekali okey lah kan, mungkin betul. Tapi 2-3 kali kita pun dah rasa macam tak sedap. Betul tak? Tapi masa tu masih tak inilah. Tak adalah fikir bukan ataupun nak pergi serang ke, tak ada. Cuma Kak O ni jenis punya prinsip, kita betulkan diri kita dulu. Kalau memang kita tak betul buat kerja, salah, I'm okay with it. Cuma dia jadi isu berperang dengan ex-boss sebab masa tu dia dah mula kacau family. Macam Kak O ni ada anak-anak kecil kan. Masa tu biasalah anak-anak selalu sakit, selalu demam. So kita ni kadang-kadang terpaksa ambil cuti. So kes tu berlaku masa tu kita sibuk dengan H1N1. Pernah dengar tak? Tahu. Apa H1N1 tu? Yang virus daripada Kinsey tu kan? Dia lebih kurang macam kita juga sekarang lah kan. COVID ni kan virus juga. So masa tu H1N1 semua orang ramai juga yang terkena. Dan kita orang sampai dikuarantin kan di hospital. So masa tu kita ni konon-konon sah berdedikasi lah. Siap bawa laptop pergi hospital lah. Bawa laptop pergi hospital. Bawa buat kerja. Kata hidup mati kerja. Betul. Bayangkan Kak Oni kan. Kita orang 3 orang kena kuarantin. Kak Oni dan 2 orang anak Kak Oni. Yang nombor 2 dan yang bongsu. Jadi masa tu dekat KPJ Selangor lah. Sekarang, dulu SMC. Dipanggil SMC Selangor Medical Center. Sekarang dipanggil KPJ Selangor. So 2 bilik berbeza. Seorang anak kat bawah, seorang anak lagi kat atas. Macam mana ni kita seorang jaga ni kan? Pada masa yang sama nak kena kerja. Cuma mintalah negotiate dengan pihak doktor, kata tolong letakkan kita orang kat satu bilik. Tak apalah you nak charge 2 bilik pun tak apalah, tapi kita nak semua ada. Baby cot semua letak dalam satu bilik. So alhamdulillah dia bagus KPJ ni, dia orang letak kita dekat satu bilik tu. Kau ni duduk, biasalah kita di kursi lah kan, bawa lah laptop. So bayangkan dengan kuarantin dan kita orang terjangkit H1N1 tapi still buat kerja juga kat office. So bila balik daripada kuarantin 2 minggu tu, balik ke office, kita orang ada meeting. Masa tu lah kemuncak, tak boleh nak sabar. Tak ada dah urusan masa tu. Memang masa tu dah mulalah orang kata apa nak jadi-jadilah. Habis lah. Memang semua benda keluar mula-mula lah. Ya Allah, tak pernah tak. Ada baling-baling tak? Macam baling barang ke? Baling tu tidak lah, tapi nak bertumbuk juga masa tu. Bertumbuk lah kan? Bertumbuk juga. Panas. Memang masa tu memang dah tak boleh dah. Bila dia kacau family, dah tak boleh dah. Masa tu tak boleh terima. Yelah. Dia kalau nak marah kita tak apa. Jangan libatkan family. Libatkan family. So family tak bukan dia orang bukan bekerja kan. Dia tak bersalah pun. Dia tak bersalah pun. Jadi masa tu yang membuatkan Kak Oni betul-betul hilang sabar masa tu sebab bila masuk kerja 2 minggu tu kena peli. Kena peli dalam meeting. Kata seronoklah ada orang kan balik bercuti 2 minggu tak kerja kan. Orang lain terpaksa cover. Masa tu kita H1N1 ni boleh dikatakan agak isu dia agak besar juga. Besar masa tu dan banyak juga yang meninggal sebab meeting. Jadi bayangkan anak-anak Kak ni masa tu kecil. Dia orang rasanya dalam setahun 2 tahun dan yang nombor 2 tu mungkin 3-4 tahun macam tu. Dia orang rapat So kita sebagai ibu mesti risau. Kan? Kita sampai tak boleh nak tidur. Kat hospital mana ada orang tidur lena. Ingat pergi hotel ke kan? Sebab dengar baru balik bercuti kan. Macam seronok ke duduk kat hospital ni kan? Nak tidur malam tak cukup kan. Sekejap-kejap doktor datang buat check. So kita ni dengan kerja lagi kan. Fikirkan kerja, fikirkan anak lagi. Memang tak cukup tidur. Dan kita pun badan lesu, penat kan. So bila balik office ni tiba-tiba kena hentam macam tu. Seronoklah orang bercuti kan. 2 minggu tak datang kerja, orang lain kena cover. Masa tu memang tak boleh lah. Memang mental breakdown terus koyak habis tu. Koyak habis. Bayangkan dia ingat kita pergi Langkawi ke? Kalau pergi Langkawi syok juga kan. Ingat kita pergi Langkawi jalan-jalan. Ya, baru balik dengan anak semua kan. So masa tu memang Kak Oni jadi incredible hak.
Tukar colour hijau. Tukar colour hijau terus. Lepas tu last day lah kat situ kan. Last day lah kat situ. Memang kau ni. Tak apalah. Yang tu kita tutup sampai situ lah. Kalau kita go through lebih sangat lagi, kejap lagi boleh kena attack. Bahaya. Kita sampai situ je. Sampai situ je. So mungkin ada kenalan Kak Oni yang tengok ni, yang tahu cerita ni, better dia diam je lah. Janganlah pergi muncul kat komen cakap ni company ni. Saksi hidup. Jangan komen company ni, janganlah. Yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu. Betul. Boleh PM lah Kak Oni. Cerita ni boleh lah. Boleh cerita balik. Ya Allah. So tadi pun kita cerita pasal ada beberapa. Tapi dia kena letak disclaimer. Walaupun apa-apa pun berlaku pada hari tersebut kan, sebenarnya hubungan baik dengan ex bos tu masih ada. Sebab benda tu kerja je. Dia tak ada isu personal. Walaupun dia attack personal, tapi bagi Kak Oni tak simpan. Dan Kak Oni punya prinsip, whatever it is, kita maafkan. Maafkan je lah. Forgive and forget. Forget tu tidak. So, kalau forget tak ada cerita. Yelah. Betul kan? lah. Tapi kita maafkan. Tapi kita tak lupa lah. Cuma nasihat dia tu kepada mungkin ada yang melihat ke kan, berhati-hatilah. Ya, walaupun kita tahu kawan-kawan kita semua baik, tapi pada masa yang sama kita kena berhati-hati. Dia macam mana? Toxic ni bukan 1-2 tempat je ada. Dekat office dekat Malaysia ni tau. Sebenarnya banyak. Rasanya bukan kat tempat kita je. Mungkin di luar negara pun ada juga saya kan. Tempat lama saya dulu pun yang masa mula-mula saya first kerja dulu kan. Teruk jugalah. Lagi masa saya intern saya 4 bulan tu saya seorang-seorang buat kerja. Kira ini nak masuk topik kedua ni. Nak masuk topik kedua dah. Topik kedua ni. Tadi kita dah tutup lah. Office mate yang berpuak. Saya cerita sikitlah saya punya pengalaman masa saya intern dulu, 4 bulan saya intern. Daripada hari pertama saya intern tu sampai last day farewell makan pizza tu baru diorang tegur saya. Sepanjang 4 bulan tu saya buat kerja seorang. Maksudnya tak ada kawan, tak ada. Dia macam ni, saya bukan tak nak bergaul. Saya ada je tanya dekat sini-sini, dekat situlah saya tanya. Kak ni macam mana Bang ni macam mana nak buat dia orang je macam ni macam ni, okey dah. Diorang macam tak ada tanya saya okey ke, macam mana kerja kat sini ke kan. Diorang macam dengan puak diorang je lah. Kalau puak senior ni puak senior je. Kalau intern ni intern je. Tapi masa saya dah nak berhenti tu pun ada intern 3 orang masuk. Kira diorang okey lah 3 orang tu pun ada boleh buat diorang boleh klik lah. Jadi saya ni seorang masa tu. Jadi saya macam aduh. Kalau lah korang masuk awal sikit, aku boleh dengan korang. Betul, ada satu juga. So, saya cuba nak berkawan tak boleh, tak dapat. Jadi masa saya intern tu sebenarnya saya agak perform lah. Boleh kata perform tak perform mana lah. Tapi perform lah kan. Tapi seorang-seorang means you can do it lah kan. Boleh buat sendiri. Lepas tu bos tu dia cakap dengan saya, nak sambung tak kat sini? Saya offer gaji sekian-sekian. Dia offer kerja lah? Dia offer. Lepas tu saya cakap tak boleh pasal bos tengoklah office mate saya ni semua tak nak bertegur dengan saya 4 bulan ni. Last day saya bagi tahu tu baru dia tahu. Rupanya saya 4 bulan ni saya seorang-seorang kerja. Selama dia pun tak perasan. Dia pun tak perasan sebab dia pun tak selalu ada. Dekat situ saya boleh cakap saya paling ngam dengan bos saja. Supervisor ke manager ke semua tak nak bergaul dengan saya. So ada tak adik-adik intern kalau sana yang mengalami nasib yang sama? Sebab tu kita tanya juga intern kita kat sini okey ke tak? Yelah, itulah saya cakap. Okey, ditanya kamu. Sebab tu bila saya dah jadi senior, saya tengok intern, saya tak nak buat macam apa yang saya kena dululah. Ini bukan nak cakap saya bagus tak, tapi untuk korang kat luar sana yang mungkin sekarang ni baru naik senior kan. Kalau ada adik-adik intern tu layanlah. Janganlah pulaukan dia. Sebab dia orang datang ke company kita as a intern, sebenarnya dia orang perlukan guide kan. Perlukan guidance, tunjuk ajar. Jadi nak tunjuk ajar ni daripada senior lah. Yalah. Tapi kalau senior pun tak tegur, macam mana kan? Kita tu kuntang-kanting nak tanya siapa pun tak tahu. Dah lah kita ni memang belajar teori je, praktikal tak ada kan. So tolonglah, tak baik macam tu kan. Masa zaman Kak Oni intern ni alhamdulillah, tetapi
keras sikit. Macam mana tu? Keras sikit. Masa tu kalau ni intern ada dengan seorang classmate lah. Dan 2 minggu pertama ni kami diletakkan di bawah kalau kategori tu kita pegawai kan, kerani lah di bawah kategori kerani. 2 minggu tu memang kau dia. Tak adalah bully, tapi konsep tu lah. Maksudnya dia suruh buat benda yang macam-macam yang bukan level pegawai punya kerja. Tetapi masa mula-mula 2 minggu tu memang panas hati jugalah kan. Macam dia ni kalau aku masuk, aku jadi pegawai kau akan siap lah. Dendam lah. Tak konon-konon nak balas dendam lah. Tapi 2 minggu tu memang dia suruh kita buat macam-macam. Daripada menyapu, membersihkan stor, lepas tu kita orang kena repair printer, lepas tu kita orang kena buat benda-benda yang hands on, yang dirty work ni. Kerja-kerja yang memang orang kata apa ni bukan level aku kan, aku dah degree kot, kononnya. Tetapi lepas 2 minggu tu consider as orang yang jaga kami ni, memang dia buat style macam wow, garang, mungkin dia berlakon lah sebab dia nak kita belajar something. Tapi lepas 2 minggu tu dia berubah. Dia mula nampak dia punya karakter, dia tahu respect kita orang as a bakal pegawai nanti, and dia mula hajar benda yang sesuai dengan kita orang punya subjek. Dan baru kita orang realise bila kita orang bekerja kan, sangat-sangat terima kasih. Kalau akak yang dengar ni, kita orang nak ucap terima kasih lah sebab disebabkan dia banyak benda kita orang belajar. Serius. Bila saya bekerja, saya tahu nak baik pulih printer sebab dia dah suruh buat dulu kan. Bila saya masuk company pertama, tempat tu kecil, college, jadi tak banyak staff, dan di department saya sendiri pun saya seorang je pegawai dan dibantu oleh seorang assistant. So masa tu kita kena handle semua. Printer rosak lah, apalah, tapi sebab kita dah di-train masa internship tu, senang je benda tu. Tak kira printer apa, insya-Allah boleh baiki. Dia macam ni lah. Kes dia pun sama macam saya mula jadi junior dulu pun. Dan mula-mula yelah saya pun belajar juga. Tiba-tiba masuk sini, saya apply kerja kat satu tempat tu. Dia cakap jawatan sekian-sekian lah. Okay. Sepatutnya bila saya masuk, saya buat kerja tu saja sebab ikut jawatan saya yang tu. Dan saya mahir itu saja. Tapi bila saya masuk, first day, seminggu, sebulan, dia suruh buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Saya macam kadang-kadang saya terdetik balik, apa salah aku kena buat semua benda ni? Macam tapi semua ni bukan kerja aku. Sepatutnya ada orang lain yang buat. Tapi bila sampai masa saya apply kat tempat lain, baru saya faham. Betul. Baru kita saya boleh buat ni, saya boleh buat tu, saya boleh buat tu. Yelah patutlah. Tapi cara kalau yang atasan yang mengajar orang baru ni, kalau boleh cara tu kena betul lah. Jangan terlalu orang kata macam nak membuli tu pun satu, kan? Betul. Nak mengajar tu boleh, tapi kena dengan cara dia. Betul. Setuju sangat yang tu. Orang kata yelah, kalau kita layan orang baik, kita pun akan dapat layanan yang baik juga kan. Cuma karakter orang ni lah kadang-kadang dia saja je kan, nak tunjuk supaya nampak garang, supaya orang tak bully ke. So it depends. Macam saya sendiri masa tak intern tu, itulah banyak benda lah yang saya belajar, dan kita cuba terapkan juga sebenarnya dekat Coffee Star ni. Dekat intern kita, macam contohlah ada yang datang as a graphic designer kan, tiba-tiba kena buat benda lain, tiba-tiba kena buat video. Kena buat video. Tu ilmu sebab mungkin dia belajar kat college, belajar grafik, dia tak belajar video. Betul. Bila dia masuk tempat kerja, dia boleh jual. Saya boleh buat grafik, saya boleh buat video. Betul. Dah ada extra knowledge. Manalah tahu tiba-tiba bos pun dengar, wow, ada extra kemahiran, ada extra payment, who knows kan. Dan intern tu cameraman kita. Dia bukan bully Bukan boleh. Tapi dia bagus. Dia bagus. Masya-Allah. Dia boleh jenis yang boleh terima pelajaran lah. Bukan jenis yang ni satu hal lagi, jenis yang bodoh sombong. Ni topik baru juga ke? Tak, masih lagi dalam. Ini saya terlintas je. Okey. Itulah jenis yang bodoh sombong kan, jenis yang kenapa aku nak kena dengar cakap kau? Aku dah pandai lah buat benda ni. Kan? Ini banyak, ini saya jumpa banyak sangat. Tak kira junior ke, senior ke, banyak jumpa orang macam ni. Jenis yang bodoh sombong. Ya. Kadang-kadang saya panas juga, betul-betul pandai ke ni? Tak pernah sekali lah dulu saya ada partner yang kerja macam ni. Saya nak ajar dia something tu, tapi dia macam dia tak pandai, tapi dia nak
Nampakkan yang dia tu pandai. Dekat okey, tak apalah kau buat lah. Nanti kau present lah dekat bos. Dia pun buat. Dia present, kena tiaw lah dengan bos. Apa pasal macam ini? Aku minta lain, kau buat lain. Dia datang balik kat saya. Ni macam mana ni? Tahu, itu baru tahu. Baru dia tahu. Tapi Sebenarnya tak apalah tu. Jaki kan dia datang serang saya pula. yang kalau kau dengar, kan? Harap kau sedar lah. Seram. Ada banyak benda kita kena cut. Okey. So tadi kita dah cerita pasal apa tadi? 2 topik dah kita cerita tadi. Dia ada satu lagi ni. Ini topik barulah. Okey, topik baru. Pasal meeting sebenarnya kan. Kalau cara korporat ni, kalau macam kita sendiri tak ada terapkan sangat pun meeting, betul tak? Ya, betul. Sebenarnya dia banyak orang dia macam ni, banyak orang dia meeting panjang. Kadang-kadang sampai 2-3 jam tapi output tak ada. Ya, betul. Sebenarnya saya pernah bekerja dalam sektor, tadi company pertama kecil kan? Kecil. Lepas tu saya bekerja di 2 company yang besar. Dan yang sekarang berada di sini di Coffee Star. So, apa yang saya perasan, ada macam-macam meeting. Macam-macam meeting. Ada setengah organisasi ni, meeting punya lah panjang. Satu hari suntuk pun boleh jadi. Ya, bayangkan kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat kerja. Kita terpaksa meeting je kerja. Pagi back to back, pagi petang siang malam. Tetapi macam Nik katalah, output pun tak ada. Kan? Apa benda bila balik, meeting apa tadi? Entah. Aku tak tahu meeting apa. Kalau tulis kat buku, kena buka buku balik. Buka buku balik. Tak faham apa benda meeting kan. Ada satu lagi meeting, pendek. Okay, pendek, dia very precise. Sangat tepat. Maksudnya, what is the issue? What is the solution? Itu ada satu meeting yang straight to the point terus kan. Yeah. So kita ada 2 jenis meeting, panjang dan juga pendek. Satu lagi meeting ni, sebenarnya kau tak ada kena-mena pun. Tapi kena join sekali. Itu paling banyak juga. Buang masa lah. Tak tahulah. Semua unit kalau boleh dia nak letak kat situ. Kalau ada 10 pegawai, 10 pegawai dia nak letak. Tetapi, kau ada kena-mena ke? Bila member tanya kat sebelah, tak ada. Lepas tu, tak tahu. Bos suruh masuk je lah. You know? Sebab benda tu kalau sekadar untuk pengetahuan, knowledge kita okey lah. Kalau untuk dia sebab kita ada banyak department. Mungkin ada setengah department tu dia perlu tahu apa yang berlaku. Bahan aja lah sebenarnya. Yalah. Tak payahlah kau nak dengar meeting 5-6 jam kan yang kau tak ada berkaitan. Baiklah orang sebab tu kita ada email. Email to all. Bahan saja untuk makluman saja. Contoh, okey, dear all, hari ni kita adakan meeting. Contohnya lah kata untuk event hari keluarga, for example. Mungkin setengah unit tak terlibat kan. Jadi ini dia punya ringkasan mesyuarat tadi. Apa-apa kan, AJK apa atau cara majlis apa bla bla bla. So semua orang take note. Contoh macam kita ni sekadar peserta yang datang. Kan, kita take note je lah. Rumah apa yang kita masuk, dah lah take note kan. Ini kalau boleh satu company tu kena datang. Satu department habis. Satu department. Jadi bayangkanlah, tak boleh nak buat kerja. Kan kau duduk kat situ berjam-jam, kerja kau tertangguh, klien tak boleh nak entertain. Sebab itulah ada setengah company ataupun jabatan ni kita selalu kosong je kaunter, tak ada orang. Tapi nampak sibuk. Betul. Kan, tapi nampak sibuk, meeting sana meeting sini, tapi tak ada pun dia punya outcome dia. Sebenarnya kalau boleh ubahlah. Yalah. Ya, tak efisien lah. Kan? Tapi tak apalah, mungkin ada setengah company itu cara dia. Itu cara dia. Tapi apa yang kita share ni, kalau diorang boleh terimalah. Tapi betul. Inilah realiti. Realitinya. Ada tak korang-korang you all dekat luar sana yang memang mengalami situasi yang sama kan? Meeting, pagi petang siang malam buat report tapi outcome tak ada. Maksudnya tak ada perubahan. Dah banyak dah cerita ni. Banyak cerita. So, kita stop kejap. Okey. Kita rehat dulu. Lepas ni, kita akan bersambung dekat part 2 pula. Okey. So, mana yang tengok kita punya podcast ni, yang full dekat YT ni, jangan lupa subscribe dulu kita punya channel, share kita punya video dan juga like. Okey? Kita jumpa lagi di episod yang kedua.